Kalau saya melihat daripada laporan tersebut, memang kita tak ada apa lagi sebenarnya yang kita nak, orang kata nak sorok ataupun kita nak selindungkan. Tetapi daripada laporan FIFA ni, ada perkara nampaknya yang belum selesai dekat sini. Ada perkara yang nampak menimbulkan seolah-olah macam rasa geram FIFA kepada kita ni. Tu FIFA nak mencari siapa individu yang bertanggungjawab terhadap pemalsuan ini. Kena orang rakan-rakan Indonesia yang menonton video saya ini, memang korang akan kata, kenapa kau tak beri dengan TMJ sebagainya? Baik, dia macam ni. Dekat negara kami Malaysia ini, ada satu undang-undang yang tidak bertulis tetapi seringkali dikuatkuasakan oleh kerajaan, di mana kalau kami ini menyentuh raja-raja Melayu ataupun anak-anak mereka dan sebagainya dalam satu persoalan yang boleh dijadikan sebagai pertikaian yang saya ceritakan, yang dilihat macam merendahkan raja-raja Melayu sebagainya, kami akan dikenakan tindakan bawah 3R. 3R ini ialah satu benda yang melibatkan race, religion dan juga royalty. So kami ini pun tak naklah terlibat dalam apa-apa masalah, kan? Tak naklah terlibat dalam mana-mana perkara yang tak elok, yang tak best, hanya semata-mata dalam usaha kami untuk mencari kebenaran. Lagipun dalam hal ini, kita tak kata pun TMJ salah, tidak. Malaysia benar-benar ditelanjangi, benar-benar dipermalukan oleh FIFA dalam perkara pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. FIFA sangat marah karena Malaysia tidak juga membongkar siapa dalang dan pelaku kejahatan tersebut. Dunia pun menertawakan Malaysia karena negara ini benar-benar menjadi negara penipu nomor 1. Polisi Malaysia tentu tak berani membongkar kejahatan tersebut. Sebab kepolisian Malaysia berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia jelas terlibat dalam pemberian kewarganegaraan terhadap pemain asing tersebut. Di Malaysia, urusan pemberian kewarganegaraan memang berada di bawah Menteri Dalam Negeri. Masalah lain tentu saja, sistem feodalisme di Malaysia yang sangat kuat. Negeri kasino Malaysia masih mempertahankan raja-raja yang sebetulnya kurang berguna. Keluarga raja pun semacam mendapat kekebalan hukum. Padahal semua orang tahu bahwa revolusi harimau Malaya sebenarnya dipelopori oleh anak raja. Tapi, jangankan menangkap anak raja, di Malaysia tak ada orang yang berani menyebut keterlibatannya dalam masalah ini. Itulah malangnya kaum Melayu palsu di Malaysia. Mereka merasa sok paling hebat dan suka cakap besar. Tapi mereka hanyalah hamba raja. Karena hanya semacam budak, rakyat Malaysia sangat takut pada raja-raja mereka. Tapi yang mengejutkan saya ialah apabila keputusan rayuan kita ditolak ni, kita melihat orang kata modified document motivated decision motivated decision tu sampai 64 muka berbanding dengan sebelum ni dalam 20 muka lebih, 20 muka surat lebih. Tapi yang mengejutkan saya ialah apabila apa yang terkandung dalam motivated decision tu nampak begitu banyak sekali perkara-perkara yang orang kata yang mendedahkan, yang menelanjangkan kita punya kesilapan yang kita buat. Begitu komprehensif, begitu komprehensif, dan yang agak merisaukan kita ialah dia macam ada nada tone yang begitu keras yang ditujukan kepada kita, kepada FAM lah khususnya. Itu yang peringkat ini yang saya nampak di peringkat awal ni. Kalau saya melihat daripada laporan tersebut, memang kita tak ada apa lagi sebenarnya yang kita nak, orang kata nak sorok ataupun kita nak selindungkan. Tetapi daripada laporan FIFA ni, ada perkara nampaknya yang belum selesai dekat sini. Ada perkara yang nampak menimbulkan seolah-olah macam rasa geram FIFA kepada kita ni. Kalau kita baca dia punya kalau saya membuat sedikit analisis tentang motivated decision tu, sebab mereka ni, FIFA ni sebenarnya sama lebih kurang dengan rakyat Malaysia sekarang ni. Sebabnya kalau kita tengok FIFA, apabila kes macam ni berlaku kan, bila mereka membuat Jawatankuasa Tertib membuat keputusan, kemudian kita merayu, Jawatankuasa Rayuan membuat keputusan juga, dan peringkat FIFA mereka telah membuat penyiasatan yang menyeluruh, dan mereka telah memanggil semua orang kata pihak-pihak
pihak yang terbabit, pemain dan juga pegawai di peringkat pasukan kita Harimau Melaya. Jadi dekat sini mereka tak dapat mencari yang kalau kita baca tu FIFA ni seolah ndakkan walaupun ada hukuman yang telah diberikan kepada FAM secara orang kata hukuman denda dan juga pemain yang digantung selama 12 bulan, tetapi nampak kepada laporan itu FIFA nak mencari siapa individu yang bertanggungjawab terhadap pemalsuan ini. Siapa yang initiate lah benda ni lah, angkara ni lah kan. Dan FIFA juga seolah tidak menerima apabila FM menggantungkan kita punya Sekretari Jeneral. Seolah mereka pun tahu apa yang berlaku dekat sini. Ini yang sebenarnya yang daripada laporan tu yang saya nampak, selagi kita tak menyelesaikan hal ini, itulah sebabnya kita dapat lihat laporan itu begitu serius sekali. Saya rasa belum pernah lagi FIFA mengeluarkan laporan selepas mereka menjatuhkan hukuman atas kes-kes yang sama sebelum ini. Mungkin kes ni mereka dapat detect ataupun dapat menjatuhkan hukuman kepada individu yang terbabit. Itu sebabnya mereka tidak mengarahkan sampai kepada tahap semua negara yang terbabit ni mesti orang kata membuat laporan polis kerana ini dianggap sebagai kes jenayah. Apa maknanya itu kepada kita apabila FIFA mengeluarkan arahan sebegitu? Maksudnya ini satu benda yang mencabar kita, yang orang kata mereka tahu apa yang berlaku ini. Kenapa perkara sebegini boleh berlaku dalam sebuah negara yang sepatutnya kes-kes macam ni satu kes yang sangat serius, pemalsuan dokumen. Apa yang kita boleh perkatakan tentang isu ni yang memberikan implikasi kepada bola sepak kita? Of course lah, kita dah dapat lihat lah. Yang pertama sekarang ni ialah nama kita lah, nama Harimau Melaya ataupun nama FAM sudah pun terjejas di mata dunia lah tentang bola sepak Malaysia. Malaysia ni menipu katakan tentang pemain orang kata pemain warisan dia kan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, kita kena lihat pula perkara-perkara yang yang diminta disiasat oleh FIFA tu, dia juga membabitkan tentang integriti, bukan saja integriti dan juga accountability FAM itu sendiri, tetapi kita juga perlu memperbetulkan kembali. Kita tak mahu orang kata dunia melihat bahawa kerosakan kita punya sistemik kita ni dalam konteks memberikan kewarganegaraan kepada pemain-pemain bola sepak. Jadi dekat sini ada pihak lain yang terbabit dekat sini. Jadi kita tidak mahu masyarakat antarabangsa melihat bahawa dalam sukan Malaysia pun macam ni kan. Mungkin juga dari segi hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola dan juga urus takbir negara kita di peringkat agensi kita yang terbabit ini pun teruk macam tu, mudah-mudah saja nak bagi. Jadi kita tak nak perkara itu berlaku lah. Kita tak nak pandangan masyarakat antarabangsa sampai begitu teruk kepada negara kita. Yang ni kita kena pandang serius. Jadi satu lagi ialah kita perlu perbersihkan imej kita ni dalam sukan ini. Bila kita orang kata bila kena hukuman yang macam ni, kadang-kadang kita mengekalkan ego kita, sedangkan kita dah buat salah kan. Kita nak melawan, katakanlah ibarat kita nak challenge lagi FIFA kan. Sepatutnya kita orang kata dalam kes ni kita kena cepat bertindak, kita kena menerima orang kata hukuman ini, dan kita perlu cepat orang kata memberitahu antarabangsa kepada pihak-pihak antarabangsa, pemegang tarusukan di peringkat antarabangsa ni, supaya kita menerima hukuman ini, kesilapan yang telah kita buat, dan kita nak perbetulkan semoga. Dan kita berjanji kita tidak akan mengulangi kesilapan ini, dan kita akan pastikan pada masa akan datang. It's not only football, bukan semata-mata bola sepak. Dalam sukan-sukan lain ni ada juga konsep warisan dan juga naturalisasi ni. Jadi kita kena perbetulkan, kita kena berikrar, dan kita kena berjanji kepada pihak-pihak pemegang tarusukan antarabangsa di luar sana. Jangan bila tengok nama Malaysia ni, bila nak mengemukakan pemain warisan ke pemain naturalisasi, tak boleh, mereka tak nak terima, ataupun mereka perlu buat scrutinize yang begitu ketat sekali pada kita. Kita tak nak, sebab kita nak berikrar, nak beritahu selepas ini perkara ini tidak akan berulang lagi. Itu yang sepatutnya bagi saya yang perlu kita buat dalam keadaan sekarang. Begitulah nasib Malaysia yang telah dipermalukan oleh FIFA. Terima kasih sudah menonton sajian kami.